dapat pengalaman baca berita TV 9 selama setahun je pada 2024. Tapi journey nak sampai ke situ lebih kurang 15 tahun. Yeah. Tapi saya pernah kena, seriously. Saya sampai satu tahap dulu, saya pernah waktu Down tak? waktu dah nak start, dia sampai 2-3 orang FM tau. Ada seorang tu yang bukan FM, yang tiba mengacau, so-called ada pangkat sikit. You know what I do, Naim? Ini aku crazy lah. Aku caw. Buka cerita, jom kita dengar apa ceritanya. Gelak menangis sama-sama. Buka cerita, kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan juga selamat bertemu kembali bersama dengan saya hos anda Hisham Saleh aka HS. Dan seperti biasa, tengok saja muka ni, anda bersama saya di podcast Buka Cerita. Dan podcast kali ini terima kasih banyak kepada Telekong Stimoni di atas tajaan, dan kita mengharapkan semua wanita akan memilih Telekong Stimoni sebagai satu pilihan pakai ibadat, insya-Allah selesa sepanjang solat. Okey, Buka Cerita hari ini saya akan tampilkan kepada anda seorang anak muda yang baru saja berusia 38 tahun. Okey, ada didikan master. Master apa nanti kita tanya pada dia, daripada UUM, dan juga beliau merupakan seorang penyampai berita di sebuah radio, juga seorang pengacara, juga sebagai seorang MC yang profesional, juga sebagai seorang VO yang sangat profesional. Jadi kepada mak-mak semua, tengok tetamu kita pagi ini masih lagi bujang, pendapatan lebat. Okey, Naim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kenapa kena cakap mak-mak? Saya bujang. Sebabnya ramai untuk di sana anak akan mencari mereka untuk anak mereka. Okey. Jangan formal sangat. Takut ingatkan untuk yang berusia. Tak. Jangan bagi awal-awal. Kita ada 1 jam. Tapi terima kasih cakap saya muda, 38. 38, still consider muda untuk sebagai lelaki kan? Maksudnya kalau dah 40 nanti, 40 lebih muda dari 41. Nah. Okey, ya itu mungkin saya agree lah. Naim sihat? Alhamdulillah. Lama kita tak jumpa kan? Itulah. Baru je jumpa. Setelah, yelah, dekat setahun lah rasanya. Setahun lama lah juga kan? Setahun. Itu bila dapat mesej untuk jemput, mengundang apa di Borak Cerita. Buka cerita. Jadi macam terkejut juga. Macam okay. Masih lagi ada orang ingat, Alhamdulillah. Okay. Kenapa ada rasa orang tak ingat dah? Tak, sebab kita banyak kerja belakang tabir. Jadi kalau belakang tabir ni biasanya dalam zaman social media ni memang kita sendiri yang menentukan kita nak ke mana. Maksudnya kalau belakang tabir zaman dulu memang orang akan cari. Sebab itu antara, maksudnya directory, contohnya kalau perlukan talent, apa yang diorang ada, itu yang diorang akan hubungi. Kalau zaman sekarang kita tak kalau kerja belakang tabir ni kalau tak menonjol dalam laman sosial, kemungkinan kita akan dilupakan ataupun dipinggirkan. Okey, awal-awal bagi satu pedoman. kita ringankan sikit terus. Sebab Naim ni dia memang, kalau kita bercakap dia pun kadang-kadang macam suara dia macam tu, macam dibuat-buat. Tak ada, sebab memang saya rasa memang saya dari zaman sekolah dulu memang jenis orang yang agak, saya boleh kategorikan saya ni nerd yang dalam dunia maksudnya cara saya sendiri lah. Introvert? Agak, tapi bila saya dah masuk dalam industri, saya macam cuba explore diri saya sendiri. Dan juga antara yang push saya sebelum ni adalah Datuk Aznil, Pak Nil. Bila saya masuk kelas on air, dia antara yang cakap kenapa saya kena malu. Pernah masuk on air? Dengan bakat yang saya ada, kenapa saya kena malu. So saya kena explore ke depan lagi. So jadi itu antara bangga titik dengan dia punya bakat lah. Itu antara titik mula yang saya, sebab bila saya masuk radio pada 2009, saya memang kiranya tertutup dengan dalam dunia radio, sebab kita tak berhadapan dengan mass audience kan. Ya. Jadi bila 2014 saya join kelas on air, dari situ saya banyak improvekan lagi lah. Dari introvert ke amphibia. Bukan. B40 ke M40. bukan. Bukan. Sekarang dah T20 kan. Apa dia? Dah T20. Tak adalah. Itu kategori yang saya rasa okay, kita potong kat situ. Never mind.
Naim lahir tahun 19. Kalau calculationnya 38 1988 lah. 1988. Okay, 1988 dan asal daripada mana? Saya baru habis mengundi jadi Oh, Johor. Johor. Oh, you Johor. Muar. Okay. Abang tak tahu awak Johor Oh, awak di Saya Muar. tak tahulah kenapa dah beberapa orang jumpa saya bila saya cakap saya mengundi di Johor. Oh, ingat kau orang KL. Ya, Ingat ya. kau orang KL. Ya. Dia cakap muka macam orang KL ha? Ada muka orang Johor lain Dia tak nampak. Muka orang KL lain macam tu Macam awak dulu lah jumpa saya kan. Cakap abang bukan orang mana? Selangor. Oh tak apa. Okey. Lahir di Muar, lepas tu belajar di Muar lah, di Johor. Sekolah harian. Okey. Sekolah rendah di Bakri, lepas tu ke Parit Jawa sebab ikut mak saya mengajar dekat sana. Okey. Kemudian sekolah harian sekolah menengah di Sungai Abung. Kebetulan masa tu sekolah tu baru buka. Jadi kita orang antara yang first batch pada tahun 2001. I was wondering, cara awak bercakap ni daripada kecil memang macam ni ke macam mana? Saya waktu kecil memang Kurang cakap ke macam mana? kuat menangis, mak saya cakap. Okey. Kuat menangis masa zaman baby semua tu kan. Lepas tu bila zaman sekolah, saya antara orang yang bila bercakap orang selalu akan cakap, kau boleh cakap kuat sikit tak? Suara yang agak soft. Okey. Memang suara yang agak soft. So bila nak explore ke VO tu, nanti saya tunggu Dia soalan ada tu. macam sekolah-sekolah rendah, sekolah menengah, awak memang ada involve dalam aktiviti yang melibatkan suara. Okey, kalau zaman sekolah kalau kat Johor dia ada sekolah agama belah petang. Sekolah harian menengah, lepas tu kita ke sekolah agama di sebelah petang, sekolah pagi, sekolah petang. Kedua-dua sesi sekolah tersebut saya ada involve dari segi macam cakap suara kan. Di mana saya masa tu join pertandingan syarahan Okey. dan juga khutbah. Khutbah. So jangan judge Saya tak judge, saya nak dengar. baca khutbah dan juga azan saya pernah join. Azan saya pernah join juga. Boleh Azan nyanyi lah ni. Kalau nyanyi tu dia dah topik lain kot. Oh, tapi boleh menyanyi. Boleh menyanyi tapi orang yang akan nilai. Khutbah, syarahan dan juga MC itulah, tak itulah. ada? MC tak ada? MC masa tu Belum MC, lagi lah. VO saya tak tahu dunia tu semua. Okey. Jadi kalau waktu sekolah dulu, biasalah kan, kalau orang tanya dah besar nak jadi apa itu semua kan, apa antara yang awak nyatakan? Itu jawapan yang standard. Saya rasa semua kanak-kanak dekat Malaysia ni pun akan jawab benda yang sama. Jadi polis, jadi bomber, So you jadi apa? ustaz. Itu antara yang saya Okey. tergambar ketika waktu sekolah tu. Sebab kita tak explore lagi apa yang dekat luar sana kan. Alhamdulillah. Bagus-bagus. Alhamdulillah. Jarang anak Jadi muda nak tanya sekecil hukum apa tu. tadi? Apa dia? Tak. Okey. Bila masuk ke zaman kampus, dah mula explore juga tak dari segi buat MC apa semua? Saya kalau nak kita cerita macam mana saya explore bidang suara VO sebelum MC kan. VO ni sebab masa sekolah saya selepas tingkatan 5 kot, saya masa tu saya join PLKN sekejap. Lepas tu saya ada join beberapa NGO, contohnya ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia, dan juga JIM, Jemaah Islam. Serius? Jemaah Islam Malaysia masa tu. Ya. I know you now. I don't know about it. Itu cerita waktu, maksudnya macam mana kita nak, pada saya join NGO tu untuk saya belajar berdikari dan juga belajar erti kehidupan. Dari situ sewaktu pada 2006 macam tu kan, ada satu kejadian banjir teruk dekat Johor. Dan antara NGO ni dia ada pergi buat CSR selepas pasca banjir tu lah, dan ada buat sesi masa tu rakaman untuk nak jadikan dokumentasi. Okay. Dan waktu tu sebab saya tak tahu macam mana, ada seorang ahli NGO tu, dia suruh saya buat VO untuk
perjalanan cerita dokumentasi tersebut lah. Okay. Mungkin sebab saya pernah cerita kat dia kot, zaman sekolah saya suka rekod suara Okay. dan burn dekat CD, lepas tu Okay. saya dengar balik dekat TV. Masa tu pakai CD lagi Ya, kan. ya betul. Sebab mungkin antara yang saya suka rekod suara sendiri tu sebab dulu saya suka tengok berita dunia zaman sekolah. Serius lah. Abang ada baca berita dunia? Saya tak umur. Tapi Saya tak pernah. Saya baca MHI berita. MHI kan, MHI. pengacara MHI. Dan, Saya antara program-program yang saya tengok macam tu lah. Okay. Bual bicara, forum perdana, Oh, tengok MHI je lah. campur lah. Oh, sama Game Malaysia tak tengok. Selamat pagi SPM, Saya saman dia. SPM dan juga Dia curi. MHI. Dia curi. Okay. Dia curi. Dapat sebab sangat. program macam-macam program. Oh ya. Pandai cover. Dan juga majalah 3. Oh, Itu okay. saya kena akui lah. Cerita majalah Jadi 3. majalah 3 pun dari segi suara mereka pun jenis yang very tersusun. Cerita pasal majalah 3. Okay, saya nak cerita yang zaman sekolah rendah, ni sekolah rendah, sekolah menengah, saya dah didedahkan dengan dunia seni bila mana waktu tu dekat Johor terkenal dengan konsep kumpulan-kumpulan ghazal Ya, betul. dari anak muda Ya, betul. zaman sekolah rendah. Hmm. Dan masa tu darjah 4, darjah 5, darjah 6 saya bermain alat muzik iaitu marakas dan juga gendang. So saya terlibat dengan pertandingan-pertandingan peringkat negeri, pergi ke RTM Johor dan beberapa lagi, dan masa itulah bermulanya pendedahan dunia seni. Jumpa Datuk Seri Siti Nurhaliza, kumpulan senario. Masa tu memang zaman peak mereka lah. Betul. Dan darjah 6 pihak majalah 3 rakam kehidupan Naim anak-anak Hashim. semua sekali semua. dalam satu kumpulan ghazal tu. Dan kami berkampung di Parit Jawa. Lebih kurang 2 hari macam tu. Mereka shoot setiap Activity, background, setiap background okay. salah seorang. Oh, okay. Contohnya budak ni mak ayah dia kerja apa okay. dekat kampung tu. Dia bermain ni muzik dan so masa tu saya ingat lagi dalam bulan 12 ditayangkan di majalah 3. Saya seronok tengok dia sendiri kat TV. Ya, masa tu kebetulan pula saya baru berkatan. Jadi tengok diri sendiri kat tengok TV. tengok dekat TV masa tu dapat panggilan Kawan-kawan telefon rumah. telefon rumah lah. Ya. Kita gadget masa tu Tak ada. ada tapi Belum kurang. lagi. Ya. Tapi kurang. Jadi masa tu Naim kat TV masa tu Terus rasa popular lah. zaman sekolah rendah, so maksudnya dah didedahkan. Cuma kita tak yang ke arah VO semua tak, belum lagi. Okay. So back pada yang cerita yang kena VO untuk dokumentasi program CSR tu. Jadi dari situ bila saya record balik, saya dengar, saya jadi macam seronok. Seronok untuk kita nak. Nada suara memang macam ni lah waktu tu. Dia mungkin nanti kena dengar balik kot. Dia lagi mungkin lagi suara muda lah kan. Sekarang dah tua. matang sikit lah kot. Sikit lah. Kemudian bila masuk di zaman universiti, cerita nak masuk universiti pun ada macam-macam cerita. Bila saya PIKN, saya masuk tingkatan 6 sekejap. Saya keluar PIKN awal sebab saya nak masuk tingkatan 6. Lepas tu tingkatan 6 masa tu dia bukan macam sekarang. Sekarang ni Form 6 dia lebih kepada, dia asingkan dengan aliran sekolah menengah. Masa tu dia samakan dengan aliran sekolah menengah. Jadi kita macam pergi back to school balik. Pakai baju sekolah. Jadi saya rasa macam aku tak boleh lah jiwa back to school balik. Sebab kita dah kira dah habis SPM. Jadi hanya beberapa bulan saja saya berhenti. Saya sebab masa lepas SPM saya apply universiti, saya tak dapat. Itu yang saya ambil option Form 6. Lepas tu saya apply lagi, tak dapat. Jadi pergi interview Masscom pun tak dapat. Maksudnya dah pergi interview Masscom tapi tak dapat. Kemudian ada satu course yang saya pergi interview yang saya dapat selepas tu, iaitu pengurusan teater di UiTM. Dan selepas bila saya masuk di UiTM tu, saya rasa
oh penulisan teater ni macam ni, maksudnya dah macam rasa bukan jiwa pula. Okay. Dia lebih kepada macam ada berlakon juga. Saya ingatkan masa tu bila sebut management ni, dia lebih kepada macam banyak teori. Sebab saya masa tu memang, saya cakap saya nerd, saya tak introvert sikit. saya tak suka sangat ke depan. Jadi oh punya kena berlakon juga, kena menari. Oh ni bukan jiwa aku ni. Tapi bila saya masuk tu, saya macam kalau nak berhenti terlalu awal, macam nak masuk universiti dah susah masa tu. Kita apply banyak kali tak dapat. Jadi saya teruskan. Saya cakap mungkin kalau ada 1-2 subjek yang saya fail ke apa, saya berhentilah. Saya jadikan reason. Tapi okey. Semua okey. Lepas tu terus ke semester 2, semester 3, semester 4. Saya rasa oh ni saya dah tak, memang tak boleh, dah tak boleh continue. Okay. Lepas tu saya dapat satu daripada senior saya contact. Dia kata Suria nak memerlukan kru untuk buat lintasan. Okay. Masa tu radio dia memang aktif dengan mana-mana radio swasta. Dia kiranya orang yang buat lintasan tu sebagai salah satu duta untuk memperkenalkan radio di luar lah. Betul. Dia panggil Suria Wheels. So masa tu saya sebab saya dengan Suria FM, Suria Wheels. So 2009, awal 2009 bermulalah kerja, tapi sebagai part time. Tapi selepas tu saya, sebelum tu saya dah berhenti di UiTM lah, sebab saya cannot go. Dan kebetulan pula dan masa saya berhenti tu arwah ayah saya meninggal. Jadi saya balik ke kampung untuk uruskan apa-apa semua. Dan dia berlalu macam tu je lah. Maksudnya kita tak pergi ke kelas apa semua, dah kira berhenti kat situ. Join Suria sebagai part-timer. Dan selepas beberapa bulan saya macam rasa saya kena explore, sebab saya memang minat untuk ke depan dari segi suara. Oh memang intention memang nak explore suara saja. Untuk penyampai radio. Masa tu saya tak tahu tugas penyampai radio sebenarnya besar. Oh tapi saya tertinggal yang sejarah saya join VO. Okey, masa di zaman UiTM, saya suka search mengenai ada satu pasal voice protocol macam VOP apa semua kan. Saya search pasal voice. Jarang orang nak search benda tu. Sebab yang masa yang saya buat dokumentasi pasal CSR tu, saya macam dah minat untuk nak explore lah. So bila saya search pasal voice ni, saya jumpa satu pertubuhan dipanggil Voice Guild. Pertubuhan yang mengumpulkan suara-suara latar. Lepas tu bila saya buka website dia, saya tengok ini suara yang saya biasa dengar kat radio. Adalah suara Bel Ngasri semua kan, suara Rodney. Macam menarik ni. Lepas tu saya tengok dia punya fee dia kalau nak join, potential member dia ada macam setahun berapa kena bayar. Saya contact lah. Masa tu dia ada office dia dekat Artamas. Saya cakap macam nak join ni, and untuk nak ni dia kata kena record sample dekat studio kita, dan boleh kita akan tengok macam ni lah. So saya pergi studio tu dan record. Saya salin balik. Waktu tu umur berapa? 18 lah, 19. 20 lah, sebab saya masuk universiti lambat. Yang saya cakap saya apply banyak kali tak dapat kan. 20 lepas tu 19 kot, 19 macam tu lah. So saya join Voice Guide, dan dia kata dia kata lulus lah. Dia kata untuk jadi untuk step pertama potential member dulu. Potential member. Lepas tu suara saya dah dikeluarkan dekat website. Selang beberapa minggu ataupun sebulan je tu kot, pihak radio Hot FM masa tu call saya. Dia kata dia nak suara saya untuk iklan Tongkat Ali. Ingat lagi tak? Sikit. Peraduan jadi Power Road. Peraduan menang RM1 juta Power Road. Okay. So masa tu itu suara awak lah. Tapi dah lama tu, tak tahulah abang. Ada. You je macam dengar. Benar seriously. Pernah dengar. Kita kan sebaya. Masa masa tu memang Power Road dia terkenal dengan kontes $1 juta tu. $1 juta tu kan. So pergi ke studio Sri Pentas masa tu untuk record ni sebelum saya bersama dengan Suria lah. Masa di UiTM lagi lah. So saya macam teruja lah kita dapat rakam iklan untuk yang pertama. Dan masa tu saya ingat lagi, bila saya masuk studio,
dia punya nervous tu memang rasa memang lain lah, sebab kita memang zero kan. Dengan sejuknya saya lagi. tak ada knowledge pun pasal VO. Saya hanya dengar suara-suara iklan dekat luar untuk nak dapatkan gambaran macam mana orang tonasi dia, melakukan melodi dia. intonasi iklan tu. Dan selepas record tu dan waktu ketika record tu salah seorang staff dekat Hot FM tu tanya, Naim, yang sampel dekat awak punya dekat website ni suara awak ke kan? Macam dia tengok kita punya rupa masa tu macam muda lagi, terlalu budak. Tapi bila dengar suara dia macam kedengaran matang lah kan. Jadi betul lah suara saya lah. Sebab sekarang pun saya tengok muka awak dengan suara tak sing tak sing. Macam tu. Dia macam, jadi kita break dulu. Suara ke lain. Okay, dan lepas tu cakap betul lah suara saya. Okay. So tapi masa tu retake beberapa kali jugalah, sebab yelah kita memang tak ada, tapi alhamdulillah tak terlalu banyak dan approve. So lulus. Approve dan suara awak digunakan. Dan bila masa tu bila kita pergi naik kereta ke naik bas, dengarlah suara sendiri. Dengar balik suara sini, masa tu rasa macam terujanya dan rasa lain, macam berapa saat dah waktu tu? 30 saat. 30 saat. Dan masa tu bayaran sebabkan saya masa tu baru potential member, dia half. Berapa? So masa tu ingat tak? Masa tu total 30 saat 400.5. Tapi half jadi RM225 macam tu lah. Tapi dah happy dah kan? Masa tu pun dah kira banyak untuk orang yang itu dulu pengalaman. Kalau sekarang mungkin 10 kali ganda kot. Saya aminkan dulu. Tapi sebenarnya tak. Bukan 10 kali ganda. Bawah lagi. Dan so perjalanan untuk VO bermula dari situlah. So kemudian dipanggil lagi untuk beberapa studio lain dan sebagainya. Kemudian so jadi 2009 tu saya join kru. Lepas tu saya ingat lagi masa tu bos di Suria FM adalah Engku Imran. So abang pun pernah melalui zaman itu juga. Dan saya ingat lagi saya email. Oh, you email pada mereka? Oh, kejap. Bila cakap pasal email, sebelum saya di UiTM lagi, saya pernah email Hisham Saleh, announcer Suria FM masa tu. Oh, you email dia orang personal. Walaupun saya tak email bas, tapi saya kenal masa tu sebab paparan MSI. di SPM. SPM, Selamat Pagi Malaysia. Dan saya email sampel-sampel suara saya kan. Saya you email kepada siapa je? Saya email kepada Bob, Tuah Iskandar, Taizo, Bob, Bob, Arwah Abang Subi masa tu, dan beberapa announcer lain. Kak Lin? Saya sekali kot. Sekali juga email lah. Saya masukkan sampel-sampel suara saya cakap saya berminat nak jadi DJ. Dia respon tak? Yang respon saya adalah Tuah Taizo. Dia memang suka kan respon? Dia kata you ada potential semua. Tapi dia macam tu je lah. Sebab waktu tu saya tak tahu yang nak jadi penyampai radio ni kena famous. Kita tak didedahkan lagi. Tak expect lah benda tu. Jadi benda tu berlalu macam tu je lah. So Tuah just bagi ayat macam tu je lah. Dia call. Tak silap saya dia call juga. Tuah call? Ya. Oh, bagus lah. Saya Tuah tapi macam cerita pasal Tuah ni pula kan. To be honest, starting saya di Selamat Pagi Malaysia juga daripada Tuah tau. Ya Allah, bagusnya dia Seriously, punya. Saya memang terhutang budi dengan Tuah, dengan Taizo ni. Sebab apa dah? Waktu tu saya shooting jadi Pak Pacak pelakon. Lepas tu dia jadi main actor. Lepas tu dia kata, Hisham, you pergilah ada audition Selamat Pagi Malaysia tu. Oh ya ke? Oh macam mana nak pergi? Oh you pergi RTM bla 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 semua. Lepas tu saya pergi. Lepas tu saya dapat. Dia suka bagi peluang. And he is very kind, very soft spoken. Dia sangat-sangat support. Nanti kena jemput jugalah saya rasa. Very sure. Sebenarnya saya nak jemput dia dulu. Tapi sebab Naim yang lebih free. Dan kalau jemput dia, saya akan jadi co-host lah. Oh ya ke? Tak ada. Boleh. Okay. Jadi cerita dia lepas tu 12 minit kita cerita pasal UVO tu je. Ya Allah. So lepas tu saya masa jadi kru part time tu, jadi kita jarang ke office ataupun ke konti. Jadi kita jarang jumpa dengan staff sebab banyak buat event di luar. So saya email Engku Imran masa tu dan juga Arwah Abang Subi untuk saya nak jadi DJ. Lepas tu dia panggil, Engku Imran panggil. Panggil saya. Dia kata sebenarnya yang ada kekosongan adalah untuk berita. Untuk baca news. So saya kata okey lah, macam tu boleh kot. Dan Arwah Abang Subi yang waktu tu dekat audition saya KL dekat di bangunan M Insurance. M Insurance. Yes. Okay. Tapi masa tu perjalanan masa tu pergi sekali
saya dah sampai, cancel masa tu. Tapi waktu saya first time pergi kat Surah FM waktu tu kan, bila dia kata dekat bangunan tu, saya rasa pelik tau. Takkanlah radio macam ni kan. Dia macam bangunan office. Bangunan office, takkanlah stesen radio yang macam Saya nak cerita ni yang waktu saya datang first interview, cancel. Interview cancel. You di-cancelkan apa? Bukan. Maksudnya Diorang cancelkan. Uncle Imran masa tu ada hal kebetulan. Okay. Datang kali kedua, lepas tu baru audition dan diorang okay. So training beberapa minggu macam tu. Kemudian diserap untuk baca news. So bermulalah Jun 2009 saya sebagai staff. You ingat tarikh? 8 Jun 2009. Saya tak ingat. Semua saya tak ingat. Staff contract masa tu. Contract. Dengan gaji RM1,000. Mesti orang terkejut. Murahnya, sikitnya. Saya waktu tu saya dah jadi host untuk Selamat Game Malaysia. Tapi saya pergi juga untuk ada audition DJ radio Suria FM. Lepas tu saya dapat, I think ada cerita dengan you kan. I dapat. Lepas tu dia offer I untuk buat Suria Pagi ataupun Suria Petang untuk Sabtu Ahad. Tapi waktu tu my time dekat SPM Sabtu Ahad memang confirm full dengan shooting. Jadi masa tu di SPM dah tak cukup lah. Jadi host balik kan. Tak, sebenarnya bukan perkataan tak cukup. Kita nak explore lagi, betul tak? Dia dah alang-alang masuk dunia ni kan. Kalau boleh cuba semua. Sebab I pernah jadi pelakon Pak Pacak, duduk pegang gelas tak minum-minum. Dulu saya terfikir kenapa bila orang kau dah buat host je lah kan, kenapa nak kena jadi. Bila saya dah masuk dalam industri baru saya tahu. Sebab tu lah baru saya tahu kenapa you sibuk juga nak jadi penyampai berita. Sebab masa tu kita jadi belum lain semua macam kan. tak didedahkan. Tapi sebenarnya orang luar kat sana tu, dia akan nampak bestnya kalau kita dekat TV, dekat radio, you know? Dan dia akan terus kata, saya pernah interview Abang Rizman kan, baru-baru ini untuk podcast kita. Bila orang nampak so-called celebrity ni, dia akan dikategorikan sebagai rich and famous. Sebab tu tadi saya suruh mak-mak tadi, mindset lah. mak-mak tadi tengok YouTube ni sampai habis. Sebab ini ada rich, famous and young. Young, rich and famous. Itu fakta tu tak tepat. Sebab apa tau, nama Naim sekarang ni walaupun mungkin orang tak kenal wajahnya lagi, tapi dia dah jadi satu bualan tau, dengan suara-suara yang emas dekat sini. Sebab kalau kat Malaysia, suara-suara macam Naim ni tak ramai. Naim, Syahrir Sarpudin, Hisham Saleh. Tak, suara saya memang bukan macam ni. Sebab tu antara shot dekat production, saya paling tak suka buat VO. My voice is like this. Dia lembut, suara yang macam hadirin dan hadirat sekalian. Dia tak boleh. Kalau macam you all semua cuba sebut hadirin dan hadirat sekalian. Hadirin dan hadirat sekalian. Cuba I sebut kan. Hadirin dan hadirat sekalian. Dia lembut lah. Okay aku je. dengar macam ya Allah apa. Sedihnya suara ni. Faham tak? Lepas tu siapa lagi nama Khairil yang VO. Abang Noah. Abang Noah. Yes. Itu semua geng-geng suara emas lah. Jadi mereka pemilik aset suara emas ni is sangat-sangat berharga lah untuk negara kita. Dia memang Allah. Mana-mana dokumentari, VO, wedding apa semua kan, semua tu boleh suara you diperlukan. Okay, kita nak berhenti sekejap dulu Naim. Sebab lepas ni kita akan explore terus kepada you punya pengalaman sebagai seorang pembaca berita ke, pengacara ke, whatever it is. Sebab kita dah habiskan 30 minit untuk kenal siapa Naim. Banyak lagi sebenarnya nak cerita kan. Masa macam pendek waktu tu. Sebab kita production kata 1 jam. Okay. And cumanya Naim, nak awak belanja saya satu VO yang ramai orang tahu. VO tu memang confirm kedengaran selalu di luar, di radio, di TV. Naim belanja satu boleh, ingat tak? Satu. Apa? Biasanya kalau yang sign off TV ke radio, iklan-iklan? Saya buat iklan apa dulu? Boleh sebut brand ke? Boleh, tak ada masalah. McDonald's. Ya, as long bukan saya punya. McDonald's. Okay. Sebelum ni lah, few years ago yang sebelum isu tu lah. Okay. Yang dinanti kembali, ban bijan dengan kepingan daging empuk, dihiasi bawang segar, penuh berasa, penuh bermakna. Itu satu tangan memang cinta. Dia macam dia nak
Dia sebenarnya kalau buat VO ni tak boleh duduk, dia kena berdiri. Yes, Jadi betul. Dia kadang-kadang lebih kurang macam macam tu lah. kan macam yang you all tunjuk, Noah pun ada tunjuk kan. Sebenarnya bila kita VO ni, betul, sebab dia punya pernafasan dan waktu kita nak cakap tu kan, kadang-kadang kita tangan kita macam boleh ni. duduk tapi dia takkan ada kepuasan dari segi Nak berdiri ke? projection. Kita aturkan kamera. Itu sebab nak contoh je tadi kan. Kalau Dia satu kerja lagi dia kalau angkat kamera. berdiri dia akan keluar satu kertas. Kertas lain, quotation lain. Okay, sebab sikit lah kita boleh tahu pasal Naim, dia punya liku-liku dia, how actually dia mula start. A good start actually, a good sharing daripada awak Naim, sebab at least orang dah tahu dah, kadang-kadang apa yang kita lalui zaman kecil dan juga dalam tempoh belajar tu, akhirnya itulah sebenarnya career kita. Dalam sedar tak sedar dia membentuk sedikit. Berapa persen dia might be dalam 80%, 20% mungkin dia kata dulu dia macam ni, dah bekerja jadi macam ni, tapi kebiasaannya apa yang kita lalui waktu kita kecil, waktu kita belajar. Macam saya dulu pun saya merupakan DJ radio pertama UIA bersama dengan Izwan Aziz Saleh. Oh, radio Waktu UIA. tu radio UIA baru keluar, baru Apa start. nama dia? Sebab Tak ingat. saya join di UiTM, radio dia UFM. Dia memang kan waktu tu zaman radio campus kan. So I radio UIA. So saya dengan Izwan, kami berdua merupakan DJ pertama. Okay, tak apa. Lepas ni kita akan explore lagi tentang pengalaman Naim berkaitan tentang dunia VO. Boleh bagi income yang besar ataupun tidak. Kita jumpa lepas ni. Ceritanya gelak menangis sama-sama, buka cerita kita bersama. Okey, kita kembali lagi bersama dengan saya Hisham Saleh untuk podcast Buka Cerita dan masih lagi bersama dengan Naim Hashim. Saya Hisham Saleh, dia adalah Naim Hashim. Tadi 30 minit awal kita dah cerita tentang liku-liku perjalanan dia, akademiknya dan juga macam mana sebenarnya beliau mula enter dalam dunia VO ni especially. Dan pusingan yang kedua ni Naim, saya teruskan mula dengan soalan ni lah. Jadi orang VO ni, kita khusus untuk VO dulu kita tolak ke tepi pasal baca berita ke penyampai berita radio ke. Ini pasal VO ni. Masuk VO ni kalau sekarang ni dia adalah satu career yang demand tinggi ke atau macam mana? Okay, kalau macam dari zaman awal saya join VO pada 2008 tu, memang persaingan pun dah ada. Memang sebab ramai sangat orang yang buat dah ada lah. VO yang memang nama dah sustain dalam industri VO. Cumanya setiap klien tu dia akan tengok kepada suara macam mana yang dia nak. Suara, attitude. Maksudnya bila kita dah join, masa dah join group VO tu pun, Voice Guild tu, setiap kadang-kadang ada projek-projek tertentu yang memang dia akan audition juga. Dia akan audition. Bila you dah dalam industri VO pun, you tetap melalui audition untuk nak tengok kesesuaian skrip tu dengan event, dengan program, dengan penyampaian tu. Yeah. Saya ingat lagi pada 2010 pihak Astro call saya untuk satu audition untuk program-program di Astro. Dan saya di audition dengan beberapa orang lain lagi dan saya terpilih untuk masa tu awalnya channel Astro Prima. Okay. So dia setiap Selasa saksikan. Okay. Lebih kurang macam tu lah. So kemudian ditukar kepada Astro Warna. Okay. Yang sekarang ni dah ditutup lah channel tu. So Alhamdulillah saya perjalanan dari 2010 sampai 2017 kiranya menjadi untuk VO suara-suara di Astro Warna. Kalau pernah tengok dulu, saksikan Karut Komedia X musim kedua 9.30 malam. So lebih kurang macam tu lah. So record di masa tu bukan record di Astro tapi di studio luar di PJ masa tu. Jadi setiap so setiap VO tu ada demand dia lah. Dan kemudian lepas tu ada projek-projek VO lain pun saya melalui audition yang sama juga. Dan ada yang terpilih, ada yang tak terpilih. Jadi nak kata dari segi but it's a good career lah. Dan it's a good career. Lebih-lebih lagi kalau dari zaman sekarang ni, saya rasa memang orang dah didedahkan dengan apa itu VO dan ramai yang nak jadi VO talent. Jadi dia persaingan sihat cuma agak mencabar. Dan jadi kita diri sini sebagai seorang VO talent kena marketkan diri kita sebagai satu produk diri sendiri, nama. Dan selain daripada X factor suara kita untuk nak jual. Dia whatever it is, selain daripada suara, of course dia macam Naik cakap betul lah, kita kena exposekan diri kita sebab kita kena jual diri kita. Betul. Brand kita. Zaman sekarang dia lain sikit. Pasal Naim, okay, kita nak Naim, kita nak Terence, kita nak Syaril, kita nak Noah, macam tu kan. So is it a good income sebagai VO talent?
I understood kalau ada job dapat income lah. Tapi is it a good income? Dia terlalu subjektif sikit. Tetapi saya rasa boleh memang Boleh good generate income. lah. Boleh generate income. Sebab memang ada beberapa VO talent yang memang mereka saya difahamkan mereka memang full time VO talent. Kalau paling tinggi kalau naik Malaysia lah paling tinggi pernah dapat berapa? Yang sebab VO ni standard masa dia tak VO ni lama ramai pun, tengok. dalam 30 saat 30 saat 20 saat macam tu je kan. Kalau komersial yang kalau kat TV tu mahal lah Okay, bayar kalau sebenarnya kalau kita buat iklan di iklan komersial di TV, di radio, terms yang kita klien boleh guna adalah untuk 1 tahun saja. Maksudnya 1 tahun, katalah contohnya satu VO Tahun ni adalah VO. 30 saat, Okay. dibayar RM600. Okay. Dan saya pernah sebelum ni buat VO yang saya tadi buat contoh tu, Okay. VO Okay. McDonald's. Mereka record saya untuk beberapa lebih daripada 30 saat macam tu, tapi dia renew balik untuk tahun depannya, dia bayar lagi balik. amount yang sama. Oh, so dia penggunaan dia dalam macam tu. Kalau dari segi yang sebetulnya, tapi saya tak tahu, mungkin ada beberapa orang yang tak didedahkan dan tak ikut dan mereka guna suara yang sama bertahun-tahun tanpa dibayar. Jadi So kalau sepatutnya maksudnya yalah, sebab kalau kita buat VO ni jangka masa dia tak lama pun, dalam 30 saat. Depends lah. Kalau 30 saat sebenarnya nak record akan ambil masa sehabis kualiti yang bagus adalah lebih kurang maksimum 1 jam. 1 jam. Ya. Ya. Lebih At least kurang kita nak dengar berkali-kali. Sebab, kadang-kadang mungkin kita rasa dah bagus, tapi sebenarnya klien tak berpuas hati. Macam saya ada satu video yang saya upload di TikTok. Tak apa, jatuh. Di TikTok mengenai iklan Pizza Hut yang saya record perkataan wow saja berkali-kali. Wow yang macam mana yang klien nak. Sampai saya masa tu saya dah hampir fed up. Saya nak keluar, saya nak cakap cari talent lain boleh tak? Sampai macam tu, sebab mereka tak rasa wow pun apa yang saya buat tu. Betul. Saya agree. Even myself pun, kalau saya hire mana-mana VO talents untuk saya punya iklan-iklan, kata tak minat buat VO? tak, bukan saya. Okay, saya hire. Oh, betul. Saya hire. Macam saya pernah hire awak lah. Ingat tak iklan okay. apa Telekong Telekong City Murni lah kan? Dah bayar? Dah. Naim ni memang suka Saja je. Okay. Sekejap, mana buku Kalau cek? tak nak serius sangat kan. Okay. Okay. Takut. Jadi macam tu kan, kita rasa kan kita sebagai Kita memang saya nak dapatkan selalu, feel. bila saya mengajar orang buat VO, saya selalu andaikan macam klien tu, kita bila pergi kedai makan, kita nak apa yang kita nak, betul tak? Oh, you mengajar orang juga? Ada juga buat kelas ada buat kelas. sampingan. So kita pergi kedai makan, kita ada apa yang kita nak. Kalau kita tak dapat, mesti kita akan boleh tak nak cili ni, nak ni, tak nak ni, tak nak sayur lah apa semua kan. Macam tu lah sebagai seorang klien tengok kita as a VO, kita adalah chef, so dia akan request apa yang dia nak. Kalau yang macam program-program TV yang macam live TV pernah buat? Calon berikutnya live TV, Kenapa suara saya tak boleh buat macam suara Naim? Dia tak adalah kata live, tapi dia pre-record dengan Astro untuk Family Feud yang baru ni. Okay. Yang intro tu kan, kita bersama dengan Nabil Ahmad yang belakang tu kan. Okay. So itu pre-record lah. So series tu dah habis dah ditayangkan. Untuk betul-betul live, ada juga di masa tu di RTM, di mana Suria dan juga M-Star bergabung untuk buat program yang dipanggil Anugerah Pilihan Online, APO. So masa tu kita menumpang menumpang di RTM, auditorium RTM, dan masa tu saya buat recording live VO lah. Tapi yang untuk calon-calon tu di-record dulu. Okay. Cuba sebut calon-calonnya. Calon-calonnya Jangan lebih macam tu. Calon-calonnya. Tapi Ikutlah, kadang-kadang saya perasan kalau saya bercakap, saya akan, contoh kalau saya di MC, saya nak suara macam Naim, saya boleh adjust menggunakan equipment kan. Saya boleh adjust menggunakan mikrofon saya punya PA system team, dan dia akan jadi suara saya lebih macam lelaki. Lagi bass lah kan. Tapi suara Naim memang macam ni. Tapi pada saya, bila saya mengajar voice over, saya pada pandangan saya lah, semua suara sebenarnya boleh buat VO. Cuma macam mana you nak sampaikan. Gigi boleh? Boleh je? Cuba sebut calon-calonnya je. Calon-calonnya? Lepas.
Boleh je sebab dia yang penting cara penyampaian perkataan calon tu pun macam mana kita nak kita nak sampaikan kepada cuba orang. you exam saya. So cuba you bagi satu ayat, you tengok saya lepas jujur je. Bagi saya satu ayat untuk saya audition saya lah. Bagi saya nak sebut apa? Jom dapatkan sekarang. Oh, nak mood macam mana? Happy. Jom dapatkan sekarang. Tak boleh. Kalau saya sebagai klien, saya akan tolak. Bukan, maksudnya saya akan sedih. Cuba ubah sikit. Okey, ubah sikit. Jangan jom dapatkan sekarang. Yang tu. Okey. So tu jaga hati. Jadi tak betul. Dia je. Oh, je. Intonasi. Cuba je. Ya, je. Jom dapatkan sekarang. Okey, ni lain sikit kan. Jom. Dia bahaya mahal sikit. Dia jom. Jadi terlalu banyak variasi. Okey, awak jom dapatkan sekarang. Ataupun jom dapatkan sekarang. Jom. Jadi kita kena tengok kepada apa produk yang kita nak sampaikan. Kalau macam kita nak jual, okey, saya buat ujian pada you. Kita nak jual telekung, takkan kita nak macam terlalu jom dapatkan sekarang. Okey, so macam mana? Jom dapatkan sekarang. Kalau scary? Cuba buat scary sikit. Jom dapatkan sekarang. Orang tak nak dapatkan. Buku hantu. Jom dapatkan sekarang. Saya lebih kurang macam tu lah. Kalau happy? Jom dapatkan sekarang. Kalau sedih? Jom dapatkan sekarang. Kau macam tu lah kot. Dia tak boleh lah. Dia kena tengok keseluruhan konteks skrip tu jugalah kan. Macam mana kita nak feel. Mungkin pada kita rasa okey. Tapi pada klien yang nak gunakan suara kita tu, dia kata tapi pernah tak okay. berdepan dengan klien-klien yang memang very fussy, yang memang macam lah. itu satu lah. Yang lain tak ada. Banyak. Yang macam jadi marah balik pada unit ada. Marah tak ada, tapi tegas lah. Bila kita bekerja ni, kita kena strict sebab supaya kita betul-betul hasilkan perform. Tapi bila saya dah melalui macam-macam VO ni, benda tu bagus supaya kita dapat explore diri kita tau. Tapi sebenarnya kena kita penat tak tau. ada berada di zon selesa. VO ni penat tau. Seriously cakap, penat. Kalau saya dulu macam saya shooting dekat SPM kan, ada yang memerlukan VO saya, ya Allah, I try my best untuk elak. Seriously cakap, siapa-siapa producer saya, memang AP saya dengan minta maaf dia memang buatkan suara kita kering. Tak, seriously, memang saya rasa macam, ya Allah, kenapalah aku kena buat VO sebab dulu kan abang buat yang 3J, jom jalan-jalan kan. Jadi kenalah buat dia punya VO, dia perjalanan jom jalan-jalan bersama dengan saya, Hisham Saleh. Daripada dokumentari penceritaan kan. Tapi sebabkan suara saya tak memerlukan suara yang very demand. Cuba saya nak dengar sikit. Oh, tiba kan. Tak payah, bayarlah. Kita pula jadi host. Okay, so lepas tu nak enter juga dunia pengacaraan majlis kan. Sebab MC lah. Okay, MC ni banyak sikit lah kita nak cerita. Banyak ke sikit? Banyak. Kita ada 15 minit. Okay. Best tak jadi MC? Jadi MC ni pada saya dia cabaran dia adalah macam mana untuk wedding lah yang saya buat ni. Cabaran dia adalah macam mana kita nak fulfill kehendak setiap klien tu dan juga kepuasan dari segi mengacara. Tapi so far kalau untuk majlis wedding, kaedah dia I can say 90% sama je. Dia sama, tetapi situasi maksudnya flow dia kebanyakan lebih kurang. Tapi situasi setiap majlis tu akan berbeza dari segi crowd, dari segi karena tuan rumah, VVIP lagi. VVIP Lepas tu ada ramai so-called PA yang memberi arahan. Jadi cabaran-cabaran dia dekat situ. Dan untuk saya, cabaran yang paling saya tekankan adalah maksudnya yang saya terlalu concern adalah dari segi sound system. Sebab kepuasan sebagai seorang pengacara, saya nak orang dengar apa yang kita sampaikan dan tak sakit, tak bingit. Tak itu memekik. Antara cabaran yang saya rasa memang saya nak. Okay, ni mungkin ada yang tengok mungkin merupakan wedding planner, orang yang ada venue, buat majlis. Tolong pastikan sound system di tempat-tempat anda berada dalam keadaan baik dan juga membolehkan orang lain dengar dengan baik suara MC sebaiknya. Okay. Cerita sebab benda ni saya rasa isu ni dah semakin kerap jugalah dicakap dan dibualkan. Bila sentuh mengenai MC ni, dia tak hargai sangat tau harga-harga red MC semasa. Melainkan kalau orang tu very the popular, jangan nangis. Kan, very top, okay, fine. It's okay. Kalau MC tu tak perform mana bagus pun, selagi sosok tu very popular, it's okay.
Tapi macam contoh macam saya sendiri lah, I don't want to talk about you lah. Me myself kan pernah saya pernah melalui satu situasi. Dia buat di event yang sangat besar, di program yang sangat grand. VVIP is coming, all the VIPs is coming. Well, semua orang-orang yang dikenali. You know how much dia bayar saya, Naim? Berapa? Dan saya perlu datang rehearsal tu 3 hari berturut-turut. Allahu Akbar. Bilik saya tak di-providekan. Dan waktu tu saya adalah kerja masih sebagai SPM, sebagai host, TV Patutnya host. dah famous dah. Sepatutnya lah kan. Sepatutnya. Awak agak-agak dia bayar saya berapa? Rat. Dan MC tu saya kena dua kaedah. Rat kerip. No, dry run 3 hari. Waktu dan dia ada 2 situasi. Saya kena buat formal dan juga semi formal. Which mean for the first hour saya kena buat very formal, maklum-alukan all the VVIPs yang memang VVIP. Jadi real eventnya total berapa jam? Can go for like 5 hours. Dan waktu tu ada artis-artis yang popular yang perform juga. Memang very popular. Saya tak nak sebut. So rasa bayaran untuk saya berapa agak-agak logik lah. Kalau nak ikutkan 3 hari rehearsal, 3 hari rehearsal dan juga hari 2 mode of MC. Hari event satu hari tu, Pakaian cari sendiri. Dia bagi satu saya rasa konsep. RM5,000 ke atas sepatutnya. Sebab 3 kali rehearsal 600. Allah. 600. And you know what I said to him? I said saya boleh buat MC. Maksudnya dah tahu bayaran tu sebelum terima. Tak, saya tanya dia. Saya beritahu, saya macam biasalah kita kan. Kalau kita tanya klien bla bla bla, of course saya akan beritahu what is this one, that semua kan. Saya minta semua dia punya itu semua, dia bayar 600. And to be honest with you, I felt so, tak tahu apa perasaan saya. Dia macam demotivate Aku dia tak ada demotivate. Aku macam aku blur. Aku jadi blur gila. So aku cakap kat dia, okay bang, boleh Warna saya buat. tisu? Saya tak perlu. Saya cakap kat dia, okay, I will do my best. I can use baju yang you nak, I beli. Oh, maksudnya boleh. abang terima? Tak, dengar dulu. Okey. Sabar. Okey. So mencelah. Kita tukar tempat duduk. Jadi guest. Dan lepas tu saya cakap, okay, I perform, tapi I bayar you. I bayar you 5 kali ganda. I cakap daripada the organizer. Terus dia senyap. Abang nak bayar dia? Aku bayar dia. Aku buat MC, aku buat the best, everything semua. Because my style, Naim, kalau aku dah agree, and whatever the program it is, if you pay me 1,000 sekalipun, kalau I agree, I will still give my amount of 10,000 punya level. Aku tetap akan bagi terbaik. Saya pun fikir macam tu. You know. Tapi bila mana dia terlampau demand super duper like that, without jaga ke I punya welfare semua, kebajikan, 600. Macam artis menghina, boleh bayar gaji satu lagu 20,000 you boleh bayar artis. And kita adalah nadi kepada program tau. Kalau kita salah cakap, mampus the whole program. Sepatutnya I say I bayar you lah. Pernah tak situasi macam tu? tapi tak jawab lagi. Terima ke tak? Terima? Tak. Oh tak lah. Sebab dia terus tak respon. So I tak terima lah. You bayangkan, saya, bayangkan kau nak uruskan benda yang formal, kau switch tu jadi informal. Saya 100 pun orang pernah nak bayar. So jadi macam saya fikir apa yang diorang fikir kan. Tapi terima lah tu. Tak, saya tak terima lah. lah. Tak terima. Dan saya pernah ada sekali tu ni hanya melalui call lah. Dia nak book untuk MC wedding. Saya letak harga yang saya rasa memang 15 murah. 15,000. Nah ini 15,000. RM15,000 je lah kot. Saya letak RM1,000 saja masa tu. Ini cerita lama lah. Okay. Cerita beberapa tahun lalu. Tapi dia minta kurang 900. Saya cakap bukan dia minta kurang. Saya patut saya cakap 900 boleh lah, termasuk rehearsal satu kali. Lepas tu dia kata alah kurang lagi. 900 dah ni. Minta cakap kurang lagi kan. Dia kata lepas tu dia kata apa? Oh, majlis saya ni ada VVIP, ada influencer. Dia boleh cakap saya macam tu. Abang tahu tak masa tu darah saya macam zoom kan. Betul. Kenapa dia nak macam attract saya dengan perkataan-perkataan ayat sebegitu untuk saya kurangkan harga, untuk saya macam you want the best for nakkan job tu. You want the best for your event. Lepas tu dia minta dia minta 800 untuk termasuk rehearsal. Saya cakap 800 boleh, tapi tak ada rehearsal. Dia kata tak nak. Itulah kadang-kadang orang tak faham tau sebenarnya bila kita buat MC ni, dia perlu ada rehearsal. Dan rehearsal tu adalah masa kita.
Itu satu. Lepas tu komitmen untuk kita berbincang sebelum ke rehearsal dan juga majlis. Everything is money. Sebab semua benda ni saya Persiapan, dapat info ni daripada Abang Del tau. Abang arwah Datuk Mahathir Lokman kan, our Sifu. So arwah memang selalu sangat beritahu, okay, actually SOP betul, bila nak jadi MC you have to charge like this. Berapa bayaran arwah Abang Mahathir? Besar. Tapi he deserve it. Dia memang besar. Seriously memang besar. Tapi dia macam Terence Das lah. You tak ada risau, you tak ada takut nak bayar orang-orang macam ni. Tapi again, because diorang dah ada satu nama besar kan, so Naim kena besarkan nama lagi. Besarkan nama dan juga badan tak payahlah. Cukup lah aku seorang macam ni. Tapi sedih lah bila ingat balik kan zaman-zaman kita buat MC kan. Sebab I start MC dulu pun orang bayar RM100 waktu awal-awal dulu lah kan. Tak apalah, kita terima nak dapatkan pengalaman kan. Tapi bila kita sepatutnya dah boleh dapat satu bayaran sekian-sekian, I think you should respect lah. Sebab tu siapa yang buat event planner, janganlah ambil kesempatan. Dan lebih-lebih lagi zaman media sosial ni, saya tengok ramai yang memang nak jadi MC dan dia rendahkan harga. Rendahkan harga dan sebab dia dapat job, menjejaskan market. Tapi apabila saya fikir balik, saya kena buat something yang X factor untuk diri kita sendiri yang tak ada dekat orang lain. You waktu MC you menari menyanyi kan? Tak ada. Oh tak ada. Tapi kita ada gaya penyampaian kita sendiri yang mungkin buatkan orang suka dan sebagainya. Dan ada juga orang cakap, Naim kalau macam tu, kalau market dah rendah, kau rendah kalau market harga. Saya cakap no, sebab kita lama kelamaan kita akan hilang nilai exclusivity tu. Yes. You letak satu standard lah. Betul apa yang Naim dah buat sekarang ni. Dan sebab saya pun rasa range saya antara 1,000 ke 2,000 untuk pengalaman yang saya dah lalui. Saya rasa tu pun masih murah sebenarnya. Tak sepatutnya. Dan sebab rate Naim adalah 10,000. Allah Akbar. Nanti kan orang cakap apa pula kan. Tapi dengan Naim ni insyaAllah dia boleh mudah berurusan. Tapi bila kita kata boleh mudah berurusan ni pun jangan ambil advantage lah. Kita jangan ambil kesempatan dekat situ. Sebab kena consider pengalaman, kena consider komitmen. Betul. Dan juga kena consider juga dari segi kesungguhan. Sebabnya biasanya MC profesional ni you memang tak perlu takut pun dia akan perform. Dia punya andaian ni macam ni lah. Macam seorang pelukis yang melukis di atas kanvas kosong, menghasilkan satu artwork yang kenapa harga dia sampai 10,000, berjuta-juta tu kan, 50,000. Sebab itu seni. Sama juga macam pengacaraan, sebab dia orang cakap tadi Naim, dia cakap berlakon. Alang kau cakap je. Itulah yang selalu kita lepas tu kita cakap dia, jadi, cuba. Itu yang kena buat andaian sebegitu. Melukis, seni, artwork. Saya bagi peluang ni kan, sebab ramai mak-mak tengok sebab Naim kan. Mak-mak. Okay Naim, cuba you bagi sedikit introduction kalau mempelai masuk ke dalam dewan. Sedikit Naim belanja sikit biar mereka ramai tahu berapa mahalnya suara awak. Yang mempersilakan mempelai kan, sikit ya. Mengumumkan ketibaan pasangan Raja Seharian Diraih Hisham Saleh dan kau jangan salah sebut menuju ke Singgasana Cinta. Saya bagi kau macam itulah kan. Jadi kita kena, so bila Naim bersuara macam tu, dengan muziknya macam tu, dengan vibe lampu macam tu, everyone akan akan meremang tu. Benda tu yang kita mahal tau. Sebab MC yang boleh membuatkan, bila kita dengar suara mereka ni, bila kita merasa meremang bulu roma ni, that is the expensive. Betul tak? Sebab bila kita dengar MC bercakap dengan macam mengumumkan ketibaan raja pengantin, silalah masuk ke dalam dewan, semua diminta berdiri ya. Itulah you boleh lah bayar 50 ke 100 kan. Tapi kalau yang jadi macam majlis mengumumkan ketibaan raja mempelai, contoh macam tu kan, ni 10,000 ni dengan of course dengan bunyi muzik dan semua kan, everyone will be excited. And so pada saya dan kena consider lah. Personality, makeup lagi, pembawakan kita kena makeup. Lelaki pun kena makeup juga. Makeup artist kan murah sekarang ni kan. Banyak kos kat situ kan. So apa lagi pengalaman yang best kalau you cerita pasal dunia MC? MC yang tak best lah. Yang best biasa kan. Yang tak best ada selain daripada orang tak bayar tinggi, dia pelecehkan you ke, kena marah tu pernah lah. You pernah tak waktu tengah jadi MC tu 10 orang datang bagi arahan? Saya nak betulkan kena marah tu sebab bukan kita tak perform tak bagus lah. Tapi dari segi aturan flow majlis yang dia ada salah last minute miscommunication dengan koordinator dan sebagainya. Jadi orang, sebab tu cakap
MC ni tanggungjawab dia besar. Orang akan nampak yang kita dulu, padahal yang di belakang yang Tak, yang paling sakit hati je apa tu tersalah Naim? miss. Tak, dia dah bagi satu senarai VIP kat kita kan. Contoh ada 8 nama VIP. Lepas tu kan kita tak sebut tau yang baru datang. Kenapa kau tak sebut nama? Weh, aku mana kenal dia. Itu antara benda-benda yang saya pernah tahu seriously. Isham, kenapa you tak sebut nama dia? Takkan kau tak kenal dia? Weh, KSU. kan Kalau bertukar-tukar menteri kan. pun mungkin aku might be boleh kenal lah kan. Aku muka mungkin jadi, tapi time aku kena jadi MC aku nak kenal macam mana. And then kalau kita nak sebut pula tiba-tiba dia tak dijemput, Yalah. dah pula aku kena marah balik. Yeah. Tapi saya pernah kena, seriously. Saya sampai satu tahap dulu saya pernah waktu Down tak? tak, waktu dah nak start, dia sampai 2-3 orang FM tau. Ada seorang tu yang bukan FM yang tiba-tiba mengacau, so-called ada pangkat sikit. You know what I do, Naim? Ini aku crazy lah. Aku caw. Demi Allah cakap kau. Seriously, Kita dah macam pressure kan. tak, sebab dia kita dah dry run berkali-kali 2-3 hari, berkali-kali. Menteri je datang. Sap-sap sui lah untuk biasa, untuk MC profesional, insyaAllah lah sap-sap sui, kau tak perlu skrip pun kan. Benda senang gila. So lepas tu tiba-tiba datang seorang, Hisham, waktu last minute dia dah nak start ni. Okay, you jangan sebut macam ni nanti yang ni kena macam ni tau, kena lagu macam ni tau, dia semua kan. To be honest, I was like macam waktu tu, to be honest, sangat pressure tau dengan that lady. Ya. Okay, I said, Faham. okay, fine, I'm quit. Demi Allah, Im. Kalau abang apa tu, Macam tak profesional kan aku. yelah, Dia fikir balik kan, tapi tapi geram babe. ya, itu saya cakap cabaran sebagai seorang pengacara ni. Ya, mungkin orang luar baru nak cuba-cuba jadi pengacara, bagus, Dia tak teruskan. semudah yang disangka Tapi lah. tak semudah yang disangka, dan letakkanlah nilai yang sepatutnya untuk tugasan MC ni, supaya bukan saja jaga pasaran MC, tetapi awak juga menjaga dari segi kualiti diri awak sendiri nak mengacara. That's the point. Kita nak Disiplin majlis dan kita sebagainya. fast, bayar lebih lah. Awak boleh prepare langsir, pelamin mahal, and makanan mahal. MC itu adalah master of ceremony tau. Tapi berbalik pada yang aku tadi, aku teruskan jugalah, sebab one of the big brother tu, boss tu kata, Terpujuk. Syam, for the sake of me. Oh, Dan aku terus buat. keluar sekejap lah masa tu. Keluar. Lepas tu dia panggil balik. Dia panggil, dia pujuk betul-betul. Tak, seriously, I was Bergenang like, tak air mata masa tu? dia tak bergenang, dia marah gila babe. Sebab kau dah, dia ada waktu dry run tu, dia wujud. Kalau dia tak wujud tak apa, dia wujud. Dia macam dia tak percaya pada dia punya staff. Yalah. Jadi waktu nak start tu, dia tunjukkan dia punya ego dia tu. Dia bagi arahan bertalu-talu kat aku, dia ubah itinerary babe, last minute. Member dah nak masuk dah, dia ubah. Apa point engkau? Jadi itu memang, Dia jadi marah tiba-tiba, astagfirullahalazim. dia macam cerita Piramli tu lah. Nak cari kerja, kebolehan tahan maki. Ya, ya. But that is tu adalah kita, sebab sikit lah kita nak berdoa semua untuk menghargai MC yang ada kat sini. Pada saya Naim is very easy going, dan dia rasa dia boleh menerima, dan InsyaAllah, kita saya adalah simple MC je. yang profesional lah. Bila sebut pasal profesional ni kat sini, kita akan buat sehabis baik Betul. kan. Dan kalau boleh deal harga tu, kita dah ada satu harga ceiling. Kalau nak deal tu boleh, tapi jangan sampai buat rasa tak ada nilai lah. Sebab kita akan puas bila klien kita puas. Ya, Kita akan rasa puas. betul. Macam mana kita nak perform, dan kita biasanya saya akan anggap majlis yang saya MC tu adalah majlis saya sendiri. Awak sekarang ni banyak share awak punya experience dekat Threads Boleh lah juga campur-campur, kadang TikTok, kadang Instagram, social media ada social media. Naim Hashim je lah. Naim Hashim. Nama dah ada dah, nama dah commercial, orang yang good InsyaAllah. looking, suara yang sedap. And apa lagi you all nak? Kakak lah nak bayar 300. Allah Akbar. 300 boleh, tapi 5 kali bayar. Atom. And okay, maybe for the ending ni, apa ending agaknya ya tu dah nampak timer kita depan. Ada lagi tak cerita? Tak apa. Kan tak apa, kita boleh buat episod yang kedua khusus untuk MC dan Boleh juga keluarkan VO Netflix semua. InsyaAllah. Okay, ada tak benda-benda yang lain yang you rasa you kena nak bagi pesanan lah kepada anak-anak muda ni? Sebab tadi dah cakap pasal VO, pengacara, penyampai berita TV, saya tak cerita lagi macam itu mana journey episod saya kedua nak, lah. tapi saya nak selitkan sebagai boleh. nasihat juga kepada semua. Saya bermula, saya dapat pengalaman baca berita TV 9 selama setahun je, pada 2024. Tapi journey nak sampai ke situ lebih kurang 15 tahun. Abang WhatsApp you kan?
Abang ada WhatsApp you kan bila tengok iklannya kan. So, I'm maksudnya- happy to see you in the TV. So bila saya bermula dari zaman belajar dulu universiti, saya pergi audition bertahun-tahun. Setiap tahun biasanya kalau ada audition saya akan pergi. Tak dapat disebabkan banyak faktor. Antaranya penampilan kita mungkin terlalu kurus, tak gel dengan kamera dan sebagainya, dan hal-hal lain yang kita tak tahulah di belakang cerita perjalanan sesuatu audition tu. Okay. Dan saya pergi, alhamdulillah setiap kali pergi audition biasanya memang akan sampai ke final. Dan nak jadikan cerita, bertahun-tahun tu saya tak putus asa, saya tetap pergi sampailah tahun 2023 tu saya dapat lagi orang suruh hantar audition, hantar voice. Saya cakap okay, saya hantar je email. Alhamdulillah dipanggil untuk sertai TV9. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di sisi yang kedua. Jadi jangan putus asa kalau siapa-siapa pergi audition ke, 15 sekali tahun tak dapat tu 15 tahun normal. 15 tahun 15 tahun nak jadi penyampai Ya, berita. betul. Penyampai berita TV kan. Untuk radio saya lalui Saya 16 sebelum ni lah. tahun baca berita dan juga talk show. Itu dah kerja maksudnya. Tak apa, nanti Tapi audition yang- sekali je. Audition sekali. Tapi Tapi dia ada banyak Hebat. tapi tau. Dia ada starting point kenapa saya tiba-tiba jadi pembaca berita, kenapa tiba-tiba saya jadi pengacara A and B. tu kita kena tukar posisi lah. Jom. Nak dapatkan cerita Jom Syam Saleh. tukar sekarang. Tak. Okay Naim, apapun a bit lah introductions. Ada banyak lagi sebenarnya Wow. saya nak explore lagi tentang awak punya journey tadi sebagai MC VO. Saya rasa MC tu lebih menarik sebabnya kita boleh dedahkan banyak sisi-sisi yang orang umum tak tahu apa sebenarnya yang ada. Mungkin kita boleh buat satu Ya. sesi khas lah Kita buat untuk cerita. episod khas kat situ. Okay Naim, thank you very much for your Terima kasih time. banyak juga buka cerita. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. jemput saya. Nampak, dengar ada bunyi wind up. Dia punya wind up. Dia bukan tangan head signal tau. Dia bunyi. Okay guys, so thank you very much untuk episod kali ini bersama dengan Naim Hashim. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk episod yang akan Nice. datang bersama dengan saya Hisham Saleh dan juga Saya Naim Hashim. Nanti boleh follow di Instagram, Thread, TikTok, Facebook, social media untuk kita communicate dan juga mungkin dapat bekerjasama dari segi VO, MC dan sebagainya. tu dia. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Ceritanya gelak menangis sama-sama. Buka cerita kita bersama.